Assalamualaikum. Kami pelajar daripada UTM untuk subjek Business Process Integration. Untuk projek ini kami memilih The Camping Coffee yang berada di Bacang, Melaka untuk kajian kami. So tujuan video ini dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang supply chain management mereka serta pengendalian operasi terhadap kedai mereka. So tanpa melengahkan masa, jom kita pergi kepada interview. Berita abang, perkenalkan diri abang dan abang asal daripada mana? Terima kasih kerana sudi menemu duga saya untuk korang punya assignment ni. Okay, first kali saya terangkan, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fauzi bin Abdul Karim, alumni daripada Universiti Malaysia Sabah, and then saya adalah pemilik The Camping Coffee lah. Berita abang cerita secara ringkas macam mana The Camping Coffee kedai abang ni bermula dan apa konsep yang abang guna untuk kedai ni? The Camping Coffee diwujudkan pada 28 Oktober 2021 dan wujudnya nama The Camping Coffee ni sebabnya kat situ kita perasan yang banyak nyamuk waktu tu. Jadi untuk abang play safe dari segi branding, abang letak The Camping Coffee. Okey, dekat kedai ni sasaran utama untuk kedai abang dan untuk pekerja pula macam mana? Okay, kita pergi kepada customer dululah. Untuk customer sebenarnya target market kita, target audience lah kan. Target audience kita sebenarnya melihat data daripada media sosial, 60% adalah wanita. Dan peringkat umur average dia 25-35 and then ke atas. Kalau untuk operation weekday adalah 10 orang. Kalau weekend adalah 11 orang. Boleh jadi 10, boleh jadi 11. Dan seterusnya abang, bagaimana abang merancang operasi harian kafe sebagai contoh dari segi penyediaan menu, stok dan aliran kerja dalam kafe? first thing first, kita pergi ke operation dulu. Untuk operation, everyday akan ada line up yang bekerja. Hari-hari akan ada line up. Siapa masuk, siapa masuk, siapa masuk. Kalau untuk stok, penyediaan stok ni memang everyday kita update lah. Kita ada yang weekly, ada yang everyday, ada yang biasanya weekly dan everyday lah macam tu. Untuk mengawal wastage. Apa strategi utama abang untuk pastikan kelancaran perniagaan? Hari-hari saya akan update line up dan hari-hari selepas saya update line up, saya akan bagi sedikit nota. Nota tu berdasarkan kepada hari semalam untuk diperbaiki hari ni. Operation dan menu kita brainstorm sama-sama lah. Tapi mengikut pada kesesuaian sebab kitchen kita kecil. Macam mana abang tentukan menu baru tu? Mana abang dapat idea cari menu yang baru ataupun produk yang baru tu? Kita memang tak akan follow benda-benda yang trending tu. Sebab trending ni susah nak maintain. Contoh bahan yang abang beli yang tak buat sendiri? Buat contohnya macam sos. Oh, memang beli. Tapi sebab benda tu kita boleh outsource. Okay, so dari segi supply, macam mana abang decide untuk pilih supplier abang? First thing, kita tengok kepada harga dulu. Adakah harga tu sesuai dengan harga jualan kita? Yang kedua, baru kita pergi ke kualiti. Sebab ada juga barang yang murah berkualiti tinggi. Cuma kita kena explore, kita kena cari. Macam abang ada tak supplier yang tetap? Macam tu. Dan abang macam anggap itu rakan strategik lah? Ada. Benda tu memang kena ada. Satu, networking. Networking yang kekal ni, dia boleh dapat dua-dua side punya business to business. Abang ada tak guna macam sistem delivery ke kat media sosial ke ataupun kat Grab ke, Panda? Tak, kita tak pernah ada pun benda tu sebab dia akan mengganggu kita punya servis. Itu bagi saya lah. Bagi camping lah, bagi camping. So, biasa kan, risiko apa yang abang kena hadap kalau babak top up stok abang kaya ke apa ke? Okey, kalau stok, dari segi pembelian stok ada juga risk. Salah satu faktor dia adalah penjagaan stok tu sendiri. Jadi kita kena adjust timing supplier hantar pukul berapa yang sesuai, macam tu lah. Kalau pergi ke risiko produk pula, hari-hari akan ada wastage. Contoh kan, barang kalau nak fast punya flow, mesti ada yang dah kena masak siap-siap. Jadi memang terpaksa lah buang.
So benda tu tak boleh kontrol lah. Tu tadi untuk stok kitchen. Kalau stok untuk barang minuman susah lah nak rosak. Sebab dia memang tak rosak. Dia dah ada date dia, susah. Tadi luput dia. Dia dah ada tali luput. Benda yang sejuk beku, yes. Okey, apa cabaran terbesar abang untuk mengurus rancangan bekalan kafe? So far cabaran dia harga lah. Oh, harga je lah. Kenaikan turun harga je. Ini soalan last, soalan penutup. Apakah rancangan abang untuk menambah baik sistem operasi camping abang ataupun rangkaian bekalan untuk kedai? Kalau operation macam saya cakap tadi, everyday akan ada update yang semalam punya. Itu salah satu untuk kita sustain kita punya operation dari segi staff, dari segi production, dari segi customer service. So far kita jadikan dia as a kita punya kawan juga. Supplier tu juga. Itu salah satu Jadikan kawan lah. Jadikan kawan. Biar ada hubungan yang lebih mesra lah. Betul. Sebab senang. Akan dapat win-win situation confirm. Penambahbaikan abang untuk kedai abang. Mungkin kita akan tambah menu yang lebih friendly lagi lah untuk semua peringkat umur. Itu satu. So itu sahaja soalan daripada kami. Okey. Terima kasih Untuk Abang Fauzi. sebab sudi terima kita orang untuk interview Boleh? kedai camping coffee. So korang kalau mana datang try pasta, kopi, boleh try datang search je The Camping Coffee Dibaca. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih.